Jadi dekat tangan saya ni adalah flagship terbaru Honor Magic 8 Pro. Walaupun rekaan dia macam tak banyak berubah dari Magic 7 Pro sebelum ni, model baru ni ada banyak peningkatan dari segi prestasi, bateri dan juga feature. Dan macam biasa untuk peranti flagship Honor, fokus untuk Magic 8 Pro ni masih bahagian kamera dia. Tapi dari segi specs kamera, sebenarnya Magic 8 Pro ni tak banyak berubah dari generasi sebelum ni. Boleh kata hampir kekal sama. Honor Magic 8 Pro ni masih ada 3 kamera belakang, iaitu kamera utama 50MP, kamera ultra lebar 50MP dan telefoto periskop 200MP. Tapi walaupun sensor kamera utama sama, sebenarnya dia dah tak sokong aperture boleh ubah macam sebelum ni. Aperture dia tetap pada f1.6. Dekat depan ia ada kamera selfie 50MP dekat ruang untuk pil dan sebelah dia adalah sensor 3D untuk face unlock. Honor salah satu brand yang tak collab dengan brand kamera macam phone flagship Android lain, tapi hasil gambar dari kamera Magic 8 Pro ni tetap nice. Untuk gambar siang, warna nampak cantik dan kontras, quality sharp, HDR pun okey. Lepas tu gambar malam pun baik, boleh kekalkan banyak detail. Tapi apa yang Honor iklankan adalah keupayaan ultra night telefoto dia. Dan untuk itu, saya cuba test ambil beberapa gambar zoom jauh waktu malam. Walaupun zoom jauh sampai 10 kali, boleh nampak detail dekat bangunan gelap. Memang dapat preserve banyak detail. Zoom 30 kali pun masih cantik, bangunan nampak sharp, detail ada, tapi kualiti akan mula nampak diproses sikit untuk zoom 50 kali dan maksimum 100 kali. Tapi apa yang bagus, nak ambil gambar jauh kan, korang tak perlu nak pegang betul-betul bagi phone statik dan tak bergerak sebab telefoto dia ada OIS dan lepas tu phone ni ada penstabilan tahap SIPA 5.5 serta kamera DSLR. Masa ambil gambar, boleh rasa kamera tu stabil walaupun tangan goyang sikit. Jadi senang nak ambil gambar zoom jauh, tak perlu guna tripod atau susah-susah nak pastikan kamera tak bergerak. Kalau korang yang suka ambil gambar portrait, phone ni memang bagus. Korang boleh ambil gambar portrait dalam focal length berbeza, hasil pun tetap cantik. Dan kalau korang nak tahu, telefon ni adalah telefon pilihan untuk kempen Lawat Malaysia 2026 dan siap ada watermark lagi. Jadi bolehlah guna kalau korang nak. Satu lagi perkara menarik dekat Honor Magic 8 Pro ni kan, ia dilengkapi dengan ciri Magic Color. Dengan fungsi ni, korang boleh copy filter ataupun tone warna dari apa-apa gambar. Contohnya, korang boleh copy tone gambar dari Professional atau cipta semula tone gambar dari Leica, Zeiss, Hasselblad, Hardcode Studio dan banyak lagi. Cara dia senang je, tekan je ikon filter dekat sini, tekan Magic Color dekat bahagian bawah kiri, lepas tu pilih gambar dengan tone yang korang nak. Lepas tu dia akan detect dan pilihan filter ni akan ada. Makna kata dia simpan lah. Jadi korang boleh guna pada masa akan datang. Memang menarik lah feature ni. Tapi kena pastikan gambar korang sesuai lah dengan filter yang nak di copy tu. Sebab kalau tak, gambar boleh nampak pelik sikit. Selain itu, dia juga ada beberapa ciri AI menarik lain macam Magic Pose, AI Photo Agent, AI Remove Wrinkles dan banyak lagi lah.